Aku dapat double order ni. Yang bestnya, tak blok sama, nombor unit sama, level je tak sama. Nice. Tangga je. Ini lah baru approve, faham tak? Ada tulis unit-unit kat sana. Betul lah kau nak main dekat dalam satu zone kan. Pastikan korang dah sampai kat zone yang korang nak main tu 2-3 minit baru on. Pasal map tak detect lagi tau. Map kau masih dekat tempat lain lagi. Nanti dia dapat order yang tempat lain punya. Boleh mas? Boleh. Pasal hari tu aku kena tu. Aku on jauh sikit daripada apa, rumah aku. Sekali aku on, dapat dekat rumah aku, kawasan rumah aku, order tu. Map tu masih detect aku dekat kawasan rumah aku lagi. Naya tu kena macam tu. 3 order lah tu tentu masuk.